Best ni baca buku ni. Cikgu Mai dah record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kawan-kawan. Nama saya Muhammad Aqilar Irsyad bin Muhammad Azman. Dari kelas 6 skip 1, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Jalan Pin, Kuala Lumpur. Kawan-kawan, hari ini saya akan berkongsi dengan anda sebuah buku yang bertajuk Geng Bawang Sekolah Adios Girls School Kari 2. Buku ini diterbitkan oleh Ada Muslim Sendirian Berhad pada tahun 2020. Buku ini mengandungi 157 muka surat dan mempunyai 10 bab. Setiap bab mempunyai kisah yang menarik mengenai geng bawang sekolah. Buku ini bukan sekadar novel semata-mata. Ia adalah novel grafik kerana ia mempunyai karakter-karakter atau grafik-grafik yang comel seperti saya. Saya mengusulkan buku ini kepada golongan remaja kerana ia mempunyai cabaran dan dugaan persekolahan yang membuatkan pembaca tidak mudah bosan untuk membaca dari awal hingga ke penghujung buku. Buku ini mengisahkan sekumpulan pelajar perempuan yang dikenali sebagai geng bawang sekolah. Mereka terkenal dengan kepakaran mereka menyebarkan gosip, membuat spekulasi tentang kejadian yang berlaku di sekolah. Namun, satu kejadian besar telah berlaku apabila mereka dapat tahu kesan negatif daripada menyebarkan gosip dan membuat spekulasi tanpa unsur-unsur yang sahih. Watak-watak atau karakter-karakter dalam cerita ini juga mempunyai pelbagai jenis personaliti yang unik. Contohnya, Amira dan lain berceritakan kepada Idham bahawa Ika jatuh tangga bergolek dengan tong sampah. Bagi saya, itu adalah kelakar. Tapi bagi Idham lain, ia adalah tidak kelakar, hamba, teruk, membuatkan Amira dan Aid merasa kecil hati. Kawan-kawan, buku ini juga mempunyai subplot yang menarik. Contohnya, seperti tekanan remaja, hubungan sekolah, kekeluargaan, guru, rakan sebaya dan lain-lain. Kawan-kawan, nak tahu tak keistimewaan buku ini adalah apa? Keistimewaan buku ini ialah gaya penulisan yang santai, membawa mesej yang dalam, atau gaya lukisan yang menarik, membuatkan tidak mudah bosan. Dan tulisan dalam buku ini mempunyai pelbagai jenis. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang normal atau ada yang hitam, bold. Ia boleh membuatkan pembaca tidak mudah bosan ketika membaca. Kawan-kawan, nak tahu tak kenapa saya mengesyorkan buku ini kepada golongan remaja? Selain daripada apa yang saya kata tadi, kerana buku ini juga mempunyai pelbagai jenis mesej-mesej moral yang boleh kita aplikasikan kepada kehidupan seharian. Juga kanak-kanak boleh mengetahui gaya kehidupan remaja. Contoh-contoh yang saya kata tadi sebagai mesej moral ialah ini. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka tahu. Surah Al-Baqarah ayat 103. Kawan-kawan boleh dapatkan buku ini di kedai buku yang terdekat ataupun apabila anda Muslim datang ke sekolah anda. Sekian sahaja pengongsian buku saya pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi dalam pengongsian buku yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.